Terdapat tip ni banyak daripada dalam kitab-kitab pun ada dah tips ni. Cuma tip ni telah diolahkan. Tapi sebenarnya Ustaz kata, Ustaz tengok ni daripada kitab ni, Ustaz dapat daripada satu kitab ni semua. Okey, kitab ni daripada kitab Syarah Ratibul Hadad. Jadi kitab ni mengatakan, jika dalam kitab Syarah Ratibul Hadad, kata, jika kamu melihat anak kecil, maka cakaplah pada hati kamu, anak ni belum bermaksiat kepada Allah Ta'ala, budak ni belum buat maksiat lagi kepada Allah Ta'ala sebab dia kecil. Sedangkan aku ni telah banyak bermaksiat. Sedangkan aku kita kata pada diri aku, tengok budak kecil, Allah tak, ya Allah dah, budak ni yang main buai ke apa, kita tengok dia duduk termenung, kita tengok, ya Allah, budak ni semua ni mereka tidak bermaksiat pada Engkau, ya Allah, mereka masih kecil lagi. Kan kalau bandingkan dengan aku, ya Allah, banyaknya maksiat yang telah aku lakukan daripada aku dulu akhir balik sampai sekarang, banyak maksiat yang aku lakukan. Ini salah satu cara kita nak rendahkan ego kita semua, Jadi apa dia kata dalam kitab ni, anak ini belum bermaksiat kepada Allah, sedangkan diriku ni telah banyak bermaksiat kepadanya, tu Allah. Maka tidak diragukan lagi bahawa anak ini jauh lebih baik pada aku. Budak ni semua lebih baik pada aku.